Tumbabam, turububum-bum-bam. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, so apa khabar semua fans-fans Ilham Noor? Paling Ilham Noor tersayang sekali. Okay. Alright, so hari ni aku tu lain cakap kuat-kuat korang. Sebab apa? Sebab hari ni aku berada di dalam hotel yang selalu time kita orang selalu balik raya, kita orang selalu duduk dekat hotel ni. Okey, macam korang tahu sendirilah, kampung aku sekarang ni berada di Johor. Okey, dan aku pun sekarang ni berada di Johor. Dan lepas aku hantar Ikmal, untuk pengetahuan korang, lupa, Ikmal dah sampai di Mekah. Untuk masa sekarang ni dia telah menunaikan ibadah umrahnya yang kali pertamanya, dan dia sudah jejakkan kakinya ke tanah suci Mekah, alhamdulillah. Dan aku ni sebenarnya baru balik hantar dia daripada Kuantan ke KL ke airport kan. Lepas tu hari ni semalam baru aku sampai di Johor. Lepas tu aku dah barai sangat, aku kan sumpah aku barai gila. Sebab aku daripada KL sampai ke sini jalan jam. Dekat Seremban tu jalan tu jam korang. Memang mantap lah gerak petang nak sampai waktu tu nak pukul 8 gitu lah, sebab sangkut jam kan. Dan lepas tu pada malam ni, macam korang baca tajuk di atas, hari ni kita nak buat paranormal. Tetapi kita nak buat paranormal dekat belakang rumah nenek. Okay? Macam korang ingat, rumah nenek aku betul-betul kat tengah-tengah hutan sikit. Dan kat belakang rumah nenek aku tu memang hutan setebal-tebal. Pada malam ni korang akan menyaksikan paranormal yang paling dahsyat sekali Ilham Noor buat dekat belakang rumah nenek ya. Kejap lagi kita akan round. Sekarang ni dah pukul 12.30 hari untuk kita masa untuk kita check out. Dan macam korang nampak aku ni baru lepas mandi korang. Dengan suara pun dah tahu dah suara gitu. Gitu. So sekarang aku nak kena tunggu mak ayah aku kat bawah ni. Lepas tu kita akan pergi ke supermarket SS untuk membelikan barang. Lepas tu barulah kita pergi ke rumah nenek. Dan kita akan tour sekejap dekat belakang rumah nenek tu dalam keadaan yang tengah-tengah siang ni lah. Aku nak tunjuk kat korang macam mana suasana dekat belakang rumah nenek aku. Okay, tunggu apa lagi? Jom kita turun. Okay guys, so sekarang kita sudah sampai di rumah nenek. Kita baru lepas shopping barang tadi. Lepas tu kita pun dah sampai betul-betul dekat depan rumah nenek. Aku tadi turun-turunkan barang tadi sekejap. Lepas tu nenek aku kat depan tu, dia tengah tunggu. Manalah aku ni dia. Kat situ. Bapak aku tengah tunggu lah. Aku tengah buat konten. Kejap ya. Adik Aiman. Adik Aiman lah. Ya, Adik Aiman. Wih, Aiman sampai. Nampak tak Aiman? Wow. Aiman. Wih. Aku parking sini. Dia parking sini. Agaknya le. Tu nenek aku kat dalam tu korang. Okey. Bapak aku tengah tunggu dah tu. Manalah kena anakku ni. Dia kata gitu. Okey, so jom kita try interview Noor Arif Aiman. Cik. No. Hello. Macam mana kau boleh datang sini pula ni? Kemon lah. Ada kerja. Ngantuk lah, tak tidur. Kau ada kerja apa kat sini, Man? Kita nak tangkap orang. Tangkap. Kau nak tangkap siapa? Aku nak tangkap kau. Anjay, selebel. Adalah. Jom kita ni sama-sama cari cik penyakit. Dia ni merata lah, tak tahu dia pergi mana dia ni. Tolong. Okay, jom kita masuk dalam. Jejak kasih tu, kau nampak? Jejak kasih. Allah. Jejak kasih orang kata. Okay, jom kita interview nenek, jom. Kau duduk di sini. Hello, Assalamualaikum. Salam. Kau gelak apa? Khabar Waras. Dah kenapa sekap neneknya ke tepi saya ingat macam tu nenek? Ya, sekarang aku nak tunjuk dekat korang. Ya Allah, panas gila sekarang ni. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Rumah nenek aku ni betul-betul dekat tengah-tengah hutan. Ni semua pokok korma ni. Bak ketikmah pokok korma. Okey, nampak tak? Betapa panasnya dunia ininya, terasa nak terbakar kulitnya. Okey. Sampai juga kita. Makcik.
Wih, kat situ betapa lapangnya korang kat situ. Korang nampak tak? Wih, gila lah korang. Gini malam-malam ni kita buat paranormal ni. Kebetulan kita ada Aiman kat dalam rumah sana. Alhamdulillah kita ada peneman malam ni. Aku tak tahu sebenarnya Aiman nak datang ni. Tiba-tiba je aku tengah pakai kereta sampai pula kereta dia. Okey. Kat belakang tu adalah reban ayam, tapi ayam tak ada, reban ada. Ayamnya tak tahu ke mana. Dan kat sini aku tengah cari sabit korang. Sabit macam parang tu sikit tu, sebab aku nak sabit ni pelepah ni dekat kawasan depan sana tu, dekat kawasan laluan masuk kereta tu, pelepah terlampau banyak sangat. Lepas tu kereta yang tinggi-tinggi susah nak masuk. Susah nak masuk sebab pelepah-pelepah tu dia langgar dekat kita punya bumbung kereta. Kiranya macam cala-cala bala-bala gitu. Kalau macam kereta Aiman dia rendah tak apa. Sekarang aku tengah cari sabit. Bapak saudara aku pula tu tak ada pula ni. Tak tahu gimana. Dan tempat yang paling ekstrim pada malam ni kita nak pergi adalah di sini korang. Nampak? Yang ni kat dalam kamera cerah korang kan. Okey. Kalau korang datang depan-depan, tengok depan-depan kat sini, betapa dia macam redup-redup macam tu sebenarnya korang. Nampak tak? Dia redup, sayu-sayu je macam tu. Dulu aku dengan nenek aku, waktu nenek aku masih boleh berjalan kuat lagi, kita orang suka berjalan sampai hujung-hujung sana tau, sampai ke belakang sana. Tak silap aku, dekat belakang sana tu dah ada satu laluan tau. Lepas tu aku tak ingat pokok mana satu yang kat belah dalam ni. Aku dengan nenek aku pernah buat buaian. Dan buaian tu sudah menjadi satu tempat misteri lah dekat dalam tu. Sebab kan kita orang balik pun tak lama kan. Lepas tu ada benda lain yang main lah mendatang tu. Sebenarnya aku sekarang ni nak ceritakan satu perkara yang ni nenek aku yang ceritakan sendiri. Okey. Nenek aku cerita sendiri. Kalau korang perasan, dekat belah hujung sana ni, mana tak jari aku ni? Kat belah hujung sana ni, dia ada busut. Busut, nenek aku ceritalah dulu, waktu mula-mula, nenek aku ni dulu kan kerja dekat sawit kan. Kumpul-kumpul, getah-getah sawit ni semua benda kan. Lepas tu nenek aku ni ada kat sawit. Sebelum duduk kat rumah ni, sebelum kita orang, mak ayah aku semua duduk kat rumah ni, ada rumah satu lagi dekat seberang jalan sana. Lepas tu kiranya tak silap aku, nenek aku cakap kumpul-kumpul sawitnya kat sini lah, bekerja kat sini sebelum adanya rumah ni. Lepas tu nenek aku suruh anaknya, tapi bukan mak aku lah, suruh anak dia, abang mak aku suruh hantar makanan dekat arwah atuk, dekat ayah dia orang lah. Okey. Lepas tu waktu tu abang mak aku kecil sangat. Jalan tergedik lalu kat dalam kelapa sawit. Lepas tu dia tak cerita apa-apa pun dekat arwah atuk aku. Dia hanya hantar, patah balik semula. Tapi sebelum tu dia cakap, sampai rumah dia cakap dengan nenek aku apa? Mak, tadi dekat busut sawit ada kucing besar. Dia meloncat dekat atas adik, dia kata gitu. Lepas tu nenek aku macam, Astaghfirullahalazim, kenapa panas sangat ni? Okey, depan sikit Lepas tu nenek aku macam, kucing besar? Macam mana kucing tu, dek? Kucing tu dia belang-belang gitu. Lepas tu nenek aku tu macam, ya Allah, mujulan aku tak kena faham dengan harimau korang. Lepas tu nenek aku cerita dekat arwah atuk aku cakap, yang tu bukan antara dua, antara harimau betul ataupun harimau jagaan. Okey, kalau korang tahu sendiri, orang-orang dulu kan suka pelihara benda-benda yang macam tu untuk menjaga tanaman dan apa segala benda lah. Macam tu lah yang aku tahulah. Okey. Lepas tu alhamdulillah, lepas pada kejadian tu terus tak ada. Tapi malam ni aku ada satu lagi cerita dan aku nak ceritakan dekat Aiman. Apa-apa pun kita jumpa pada malam ini, okey? Jangan lupa, jangan ke mana-mana, tunggu video ni sampai habis, okey? Sebab malam ni kita ada buat paranormal, okey? Jumpa korang pada malam ni, okey? Bye-bye. 8 hours later. Okay, so sekarang malam ni alhamdulillah sudah malam. Sekarang ni sudah tibanya waktunya untuk kita buat paranormal, okay? Tapi sebelum tu aku minta maaf sekali lagi ke korang. Sebab apa? Sebab aku minta maaf. Ayam ni, wajar betul. Sepatutnya aku buat paranormal malam ni sekali dengan Aiman, kan? Tetapi ada masalah kritikal.
Aiman memang dah sampai korang. Tetapi dia dah tidur. Sekarang ni dah pukul 12. Dah pukul 12, rumah nenek aku ni memang aku buka lampu lah buka lampu terang menerang. Lepas tu sekarang ni untuk masanya aku nak tua kat tepi-tepi tempat-tempat gelap. Tapi buat macam ni, rumah nenek aku kat belakang sana memang ada pasang lampu solar. Kiranya tak adalah aku terlalu takut sangat kan. Mak aku cakap, nak buat paranormal ni bahayalah, ginilah. Nak macam mana korang? Inilah kerja aku. Kerja aku memang cari macam tu. Tapi aku tak cakap kuat-kuat. Sambil-sambil kita jalan-jalan ni, belakang memang hutan kat sini memang terang korang. Kat sini lebih kurang macam garaj macam tu lah, garaj. Memang riuh sikit kat sini. Sebab apa? Sebab ada ayam-ayam ya. Ayam ni tak kerti nak bahasa, nak diam je. Okey, lepas tu sekarang sabar jap, aku tak ada lampu. Aku lupa bawa lampu. Aku kena pakai lampu telefon saja. Abaikan rambut aku Aku memang tengah penat ni. Kita nak start dari mana? Start daripada sana lah. Okey. Jom kita lalu kat depan rumah dulu. Okey. Ni pintu rumah nenek masih terbuka lagi ya. Masih terbuka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kereta parking kat belakang. Okey, so dekat depan ni. Orang kata kalau ada bawa apa-apa jangan tegur. Ni aku tak nak tegur. Okey, aku nak korang tengok sendiri kat depan gelap dia macam mana. Korang nampak tak? Dekat sana memang tak nampak apa-apa korang. Aku tak tipu korang. Ni dalam kamera ni nampaklah cerah sikit kan? Nampaklah cerah sikit. Tetapi hakikatnya kalau korang pergi kat live memang gelap. Gelita pula. Uish, ada bunyi ah. Ini apa? Tu kereta abang aku. Kan? Nyamuk betul-betul banyak Okey. Ni memang nampak sini terang kan. Kat tepi ni memang gelap gelita korang. Dan kat sebelah ni memang rumah je. Okey. Ini kawasan kita orang. Tengok. Bayang-bayang aku pun seorang korang. Aku tak ada ditemani sesiapa ni. Aku kalau cakap buat seorang, aku memang buat seorang. Okey. Dan ini kawasan kita orang main. Waktu kecil-kecil dulu sampai rumah nenek kita akan main kan. Kalau korang pun kalau balik kampung mesti korang main juga kan. Tapi macam takut pula nak lalu sini Gatal lah pula, gatal. Udahlah tekan pegang macam ni je. Kita pergi kat sebelah sana Kita pergi kat sebelah sana. Macam tak berani juga nak pergi kat situ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina al-munqalibun. Kita pergi dekat tempat yang ada busuk yang tunjuk siang tadi tak silap aku. Kita pergi kat situ dulu, okey? Ini adalah kawasan untuk kita nak pergi ke area busuk kat sana. Nampak tak? Busuk tu memang dah terang menerang dah. Okey, kat situ busuk dia. Dan yang terang ni, okey, terang ni bukan apa tahu. Ni adalah dapur. Okey. Dapur memang buka lampu. Dan kat sini, astagfirullahalazim. Terkejut kawan. Okey. Ni pokok apa ni? Pokok korma ke? Tak tahu pokok apa ni, lantak lah. Kat belakang ni memang terang korang. Kat sini terang, kat sini gelap. Alright, ni biasalah. Kampung kan, memang nampak suasana kampung lah, nampak tak? Dengan bara-bara apinya, okey, dapur-dapur kayu. Gatal lah pula. Yang penting Kuali Legend tetap ada ya, Kuali Legend tak boleh ke mana-mana. Lepas tu kat tepi ni, ni aku tak tahulah macam mana boleh tumbuhnya daun-daun macam ni kan. Korang nampak tak? Aku tak tahu korang nampak ke tak, sebab kawasan memang gelap gila. Lepas tu inilah area busuk. Okey, kita boleh seberang kat sana je busuk ni. Dan kita sampai kat sini. Oh my God. Tangan aku dah berbintak-bintak dah ni korang. Tak, sekarang ni tadi waktu aku pusing kat belakang kan. Walaupun pintu rumah belakang ni memang terbuka, aku macam nampak ada orang tengah duduk dekat buaian tau sebenarnya. Aku tu nak cakap kuat-kuat walaupun kat sekeliling ni tak ada orang korang. Rumah nenek aku ni hanya ada satu je kat sini. Belakang ni memang hutan. Nak tunjuk macam mana pun tak tahu dik. Tu belakang rumah tu nenek kan. Belakang rumah tu nenek. Ni belakang. Korang jangan gelap, aku sepak korang yang alu tersembur dah ni. Kamera ni, DJI ni, kalau kita tengok tempat-tempat gelap ni kan, dia memang akan nampak, akan kualiti video tu akan berkurang kan. Kalau tempat-tempat terang ni okey lah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak aku guna DJI je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita pergi kat buayan sana, nak tak? Dekat buayan sana, dia ni lah tempat yang aku cakap tadi tu. Aku toleh ke belakang. Ni buayan tu. Nampak tak? Aku toleh ke belakang tadi, aku nampak macam ada orang tengah duduk tau. Buayan tu. Ni ayam. Hilang dah ayamnya. Mana ayamnya? Agaknya hilang ke? Buayan ni korang. Buayan ni memang ni daripada rumah nenek aku yang lama tau sebenarnya buayan ni. Sebenarnya rumah nenek aku bukan kat sini korang, bukan kat sini. Asalnya ada kat tepi jalan luar sana. Lepas tu, terang semua pindah dekat rumah yang terbaru ni lah, okey. Lepas tu, tak habis lepas tu ya. Tangan aku dah gatal dik. Dan kita orang pindah kat sini, tak semua barang-barang kat rumah lama tu kita orang bawa. Kiranya ada yang barang yang kita orang bawa-bawa lah. Seperti macam buayan, mana buayan tu? Seperti buayan kat belakang tu, nampak tak? Buayan tu memang kita orang tak tinggal. Tak rambut aku dah gebang dah dik. Seram sejuk dah dik. Sebab aku lupa nak cerita kat korang. Satu lagi. Okey, ingat tak siang tadi aku ada lupa nak cerita satu benda. Yang mula pagi-pagi yang siang tadi aku ada cerita tentang harimau, betul tak? Harimau, belaan ataupun harimau betul. Tapi malam ni aku nak cerita dekat korang satu kisah ni yang berlaku pada nenek aku sendiri. Aku tak tahulah kebun mana. Ni kira kebun tau. Ni kebun kelapa sawit, tak tahu yang mana satu. Nenek aku cakap dia pagi lagi. Bukan pagi. Nak balik daripada kebun sawit. Waktu tu nak ke senja tau. Rumah waktu kok lama lagi. Lepas tu nenek aku cakap dia nak balik senja tu macam biasa. Tapi nenek aku cakap waktu tu cuaca sangat-sangat macam nak cakap gelap tak gelap, terang tak terang. Dia macam mendung biasa dengan langit macam warna purple macam tu nenek aku cakap. Lepas tu dia jalan setengah jalan macam tu, tiba-tiba dia ada bau wangi sangat. Dia macam terpukau dengan wangian tu. Lepas tu nenek aku macam toleh kanan, toleh kiri. Nenek aku teruskan perjalanan tu lagi. Kalau korang nampak apa-apa kat belakang ni, korang screenshot Aku rasa macam ada tengah memerhatikan aku sekarang ni. Lepas tu nenek aku jalan. Masih kat dalam kebun tu lagi, nenek aku cakap. Ni nenek aku sendiri Alhamdulillah nenek aku ada kat dalam tengah tidur tu. Nenek aku cakap apa tahu? Nenek aku cakap dia nampak sendiri. Dia nampak ada cik pun, dia duduk atas dahan kelapa sawit. Korang bayangkan dahan kelapa sawit ni tinggi mana korang? Tinggi gila. Dahan kelapa sawit ni sangat tinggi. Waktu tu nenek aku cakap dia duduk kat atas tu kan. Dengan kain dia sangat panjang. Dia jatuh sampai kat tanah. Tu rambut dia panjang tapi tak ada sampai tanah. Rambut dia sampai macam separuh pada pokok tu. Tinggilah kurang. Tinggi pokok tu, tinggi nenek aku cakap. Tapi dia punya baju putih tu sampai bawah. Wangi semua. Lepas tu dia macam belai-belai rambut macam ni korang. Korang rasa macam mana korang? Bulu roma aku ni terbang dah ni korang. Sikit lagi tercabut bulu roma aku ni. Aku rasa macam nak dah setengah jam kat sini. Dan aku beranjak ke depan sikit duduk tempat cerah sikit. Aku takut sebenarnya ni. Okay guys, aku nak minta maaf pada korang kalau video ni agak sangat korang. Aku ingat siapa tadi korang? Astaghfirullahalazim. Mak aku rupanya. Baru nak buat outro. Terkejut lah. Astaghfirullahalazim. Dah lah macam-macam bunyi kat luar ni. Ibu buat apa? Apa sahaja tengok baby. Mak aku lepas solat korang. Pukul apa ni? 12.30 nak solat ni. Solat taubat ke apa ni? Aku nak minta maaf pada korang kalau video ni agak sedikit pendek dan sedikit
kurang seronok macam itulah. Okey, aku nak minta maaf banyak-banyak dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang dah like, komen, share dan jangan lupa untuk subscribe aku punya channel Ilham Nur dan juga Ikman Nur. Dan kalau korang nak suruh Ikman apa-apa sekali lagi kan, sebab Ikman kan sekarang ada ke umrah kan, kalau korang nak minta tolong doakan apa-apa, korang boleh komen saja di bawah. Okey, dengan itu kita jumpa di next content akan datang. Okey, bye bye.